dan Salam Malaysia Madani. Nama saya Nur Fatih Izzati binti, kod sekolah AEE 6053 dari SMK Corporate Taipei. RPM 2026 hingga 2035 ialah pelan baharu KPM bagi menggantikan PPPM 2013 hingga 2025. Maklumat utama RPM ialah melahirkan insan sejahtera melalui 5 ciri utama murid, iaitu beradab bermaksud murid menghormati orang lain, berilmu bermaksud murid menguasai ilmu pengetahuan, berkemahiran bermaksud murid menguasai kemahiran kebat, TVET dan teknologi, berdaya tahan bermaksud murid dapat menghadapi cabaran dalam kehidupan, dan berkeyakinan bermaksud murid lebih yakin ketika berkomunikasi dan bertindak. RPM mendatangkan impak positif kepada warga sekolah seperti murid akan mempunyai sasiah yang lebih baik dan guru dapat mengajar dalam suasana yang lebih positif serta menggunakan teknologi moden dalam pembelajaran. Oleh itu, sekolah akan berada dalam keadaan yang lebih harmoni dan sejahtera. Sekian, terima kasih.